Pulau Ula. Pulau Ula ataupun nama panjang Ilha de Comada Grande ialah sebuah pulau yang terletak kira-kira 35 km dari pantai negeri Sao Paulo, Brazil. Pulau ini mempunyai keluasan sekitar 43 hektar dan merupakan sebahagian daripada perbandaran Itanhaim. Ia tidak mempunyai penduduk tetap dan aksesnya dikawal oleh kerajaan Brazil. Pulau ini terkenal kerana menjadi habitat utama dan satu-satunya lokasi semula jadi bagi ular berbisa Botroph insularis, dikenali sebagai Golden Lancehead. Spesies ini berevolusi secara terasing selepas paras laut meningkat dan memisahkan pulau tersebut daripada tanah besar ribuan tahun lalu. Disebabkan kekurangan mamalia di pulau itu, ular ini menyesuaikan diri dengan memburu burung yang berhenti rehat semasa migrasi. Ular ini mempunyai bisa yang kuat dan bertindak pantas terhadap sistem peredaran darah. Ia diklasifikasikan sebagai spesies terancam akibat saiz populasi yang kecil dan aktiviti pemburuan haram untuk perdagangan gelap haiwan eksotik. Kerajaan Brazil melarang orang awam memasuki pulau ini bagi melindungi keselamatan manusia dan memelihara ekosistemnya. Akses hanya dibenarkan kepada penyelidik saintifik dengan permit khas daripada institusi alam sekitar Brazil. Sebuah rumah api pernah dijaga oleh manusia pada awal abad ke-20, namun kini ia beroperasi secara automatik. Rondaan tentera laut juga dilakukan secara berkala bagi menghalang pencerobohan. Tasik Vostok. Tasik Vostok ialah tasik subglacier terbesar yang diketahui di Antartika. Ia terletak kira-kira 4,000 meter di bawah permukaan ais berhampiran Vostok Station, sebuah stesen penyelidikan Rusia di timur Antartika. Tasik ini dianggarkan mempunyai panjang sekitar 250 km dengan lebar 50 km dan kedalaman maksimum hampir 1,000 meter. Saiznya menjadikannya antara tasik air tawar terbesar di dunia mengikut isi padu. Tasik Vostok dipercayai telah terasing sepenuhnya daripada atmosfera bumi selama sekurang-kurangnya 15 juta tahun. Mungkin lebih lama. Penemuan tasik ini dibuat pada tahun 1950-an melalui gabungan data radar penembusan ais, tinjauan satelit dan kajian seismik. Lapisan ais tebal di atasnya bertindak sebagai penebat, mengekalkan air dalam keadaan cecair akibat tekanan tinggi dan haba geoterma dari bawah kerak bumi. Kepentingan utama tasik Vostok adalah potensi kewujudan bentuk kehidupan mikro yang mampu bertahan dalam keadaan ekstrim tanpa cahaya matahari, suhu rendah dan tekanan tinggi. Penyelidikan terhadap tasik ini juga memberi implikasi dalam kajian astrobiologi, khususnya dalam memahami kemungkinan kehidupan di bawah permukaan ais planet atau bulan lain seperti Eropah. Pada tahun 2012, pasukan saintis Rusia mengumumkan bahawa mereka telah berjaya menggerudi hingga hampir mencapai permukaan tasik. Proses penggerudian ini dijalankan dengan langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan pencemaran air tasik yang terasing itu. Sebarang sampel yang diperoleh dianalisis dengan teliti untuk membezakan antara mikroorganisma asli dan kemungkinan pencemaran daripada peralatan. Akses kawasan ini sangatlah terhad dan hanya dibenarkan untuk ekspedisi penyelidikan yang diluluskan di bawah rangka kerja Antarctic Treaty System. Tasik Vostok tidak boleh diakses oleh orang awam dan bukan lokasi pelancongan kerana keadaan cuaca ekstrim, lokasi terpencil serta perlindungan alam sekitar antarabangsa yang ketat. Pulau North Sentinel. Pulau North Sentinel ialah sebuah pulau di Teluk Benggala yang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Andaman dan Nicobar di bawah pentadbiran India. Pulau ini mempunyai keluasan kira-kira 59.67 km persegi dan diliputi hutan tropika tebal. Ia dikelilingi oleh terumbu karang yang menjadikannya sukar untuk didekati melalui kapal besar. Pulau ini didiami oleh suku asli dikenali sebagai Sentinelese yang dianggap antara komuniti paling terasing di dunia. Mereka dipercayai telah tinggal di kawasan tersebut selama ribuan tahun. Sentinelese secara konsisten menolak hubungan dengan dunia luar dan diketahui mempertahankan pulau mereka daripada sebarang pencerobohan. Beberapa insiden telah direkodkan melibatkan nelayan atau individu luar yang cuba mendekati atau mendarat di pulau tersebut dan kemudian diserang. Pada tahun 2018, seorang mubalih Amerika dibunuh selepas cuba memasuki pulau itu secara haram. Kejadian tersebut mengukuhkan lagi penguatkuasaan larangan oleh kerajaan India. Kerajaan India melindungi pulau ini di bawah undang-undang khas bagi menjaga hak dan keselamatan buah asli. Zon larangan ditetapkan dalam radius beberapa kilometer dari pantai bagi menghalang kapal atau pelawat menghampiri kawasan tersebut. Tujuan utama sekatan ini adalah untuk melindungi Sentinelese daripada penyakit luar yang boleh mengancam populasi mereka, kerana mereka dipercayai tidak mempunyai imuniti terhadap banyak penyakit moden. Pulau ini tidak dibuka kepada pelancongan, penyelidikan bebas atau sebarang bentuk pembangunan. Akses hanya dibenarkan dalam keadaan tertentu oleh pihak berkuasa India dan biasanya melibatkan pemantauan dari jarak jauh tanpa interaksi langsung dengan penduduknya. Makam Qin Shi Huang. Makam Qin Shi Huang terletak di daerah Lintongxian, wilayah Shaanxi, China. Kompleks makam ini dibina untuk Qin Shi Huang, Maharaja pertama yang menyatukan China pada tahun 221 sebelum Masihi, selepas menewaskan negari-negari yang berperang dalam zaman negara-negara berperang. Pembinaan makam bermula sekitar tahun 246 sebelum Masihi ketika dia masih menjadi Raja Qin dan berterusan sehingga kemangkatannya pada tahun 210 sebelum Masihi. Menurut catatan sejarah oleh Sima Qian dalam Records of the Grand Historian, ratusan ribu pekerja terlibat dalam pembinaan kompleks ini.
Kawasan makam dianggarkan meliputi kira-kira 56 km persegi dan merangkumi pelbagai struktur bawah tanah dan artifak pengebumian. Tapak ini menjadi terkenal di peringkat antarabangsa selepas penemuan terakota army pada tahun 1974 oleh petani tempatan. Tentera terakota tersebut terdiri daripada ribuan patung askar, pegawai, pemanah dan kereta perang bersaiz sebenar yang disusun dalam formasi ketenteraan. Setiap patung mempunyai ciri wajah dan perincian berbeza, mencerminkan kepelbagaian unit tentera dinasti Qin. Walaupun kawasan tentera terakota telah digali dan dibuka kepada umum, ruang makam utama yang dipercayai mengandungi keranda maharaja masih belum dibuka. Catatan sejarah menyebut bahawa makam itu mengandungi model istana dan landscape lengkap dengan sungai yang diperbuat daripada merkuri. Ujian saintifik moden telah mengesan tahap merkuri yang tinggi di sekitar bukit makam, menyokong kemungkinan kewujudan struktur dalaman yang belum diterokai. Kerajaan China setakat ini tidak membenarkan penggalian ruang utama kerana kebimbangan terhadap risiko kerosakan struktur dan artifak akibat pendedahan kepada udara. Tapak ini diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak tahun 1987 dan berada di bawah perlindungan arkeologi ketat. Svalbard Seed Vault. Svalbard Global Seed Vault ialah kemudahan penyimpanan benih global yang terletak di Pulau Spitsbergen dalam Kepulauan Svalbard, Norway, kira-kira 1,300 km dari kutub utara. Ia dibuka pada 26 Februari 2008 dan dibina sebagai kemudahan sandaran keselamatan untuk biodiversiti tanaman dunia. Vault ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan salinan pendua benih daripada bank jin di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk melindungi sumber genetik tanaman sekiranya berlaku peperangan, bencana alam, perubahan iklim ataupun kegagalan infrastruktur penyimpanan di negara asal. Setiap negara atau institusi yang menyimpan benih mengekalkan hak milik terhadap sampel mereka sendiri. Struktur vault dibina kira-kira 120 meter ke dalam gunung batu pasir dan berada sekitar 130 meter di atas paras laut bagi mengurangkan risiko banjir akibat pencairan ais. Suhu dalaman dikekalkan pada -18°C, iaitu standard antarabangsa bagi penyimpanan benih jangka panjang. Permafrost semula jadi di kawasan tersebut membantu mengekalkan suhu rendahnya sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik. Kemudahan ini dimiliki oleh kerajaan Norway dan diuruskan dengan kerjasama Nordic Genetic Resource Centre serta Crop Trust. Ia direka untuk menampung sehingga 4.5 juta sampel benih dengan setiap sampel mengandungi ratusan biji benih pelbagai varieti tanaman makanan utama dunia. Akses ke dalam vault adalah terhad kepada kaki tangan yang diberi kuasa dan wakil institusi yang menghantar atau mengambil benih. Ia tidak dibuka kepada orang awam atau pelancong dan berfungsi sepenuhnya sebagai kemudahan keselamatan pertanian global. Area 51. Area 51 ialah sebuah kemudahan ketenteraan rahsia yang terletak di Nevada, Amerika Syarikat. Ia terletak bersebelahan Groom Lake, sebuah tasik kering yang berfungsi sebagai landasan semula jadi yang panjang dan sesuai untuk ujian penerbangan. Tempat ini mula ditubuhkan pada tahun 1955 untuk menyokong pembangunan pesawat pengintip U-2 oleh CIA dan Tentera Udara Amerika Syarikat semasa Perang Dingin. Projek U-2 bertujuan menjalankan misi pengintipan altitud tinggi ke atas kesatuan Soviet. Selepas itu, Area 51 digunakan untuk pembangunan dan ujian pesawat rahsia lain termasuk A-12 Oscar yang menjadi asas kepada SR-71 Blackbird serta F-117 Nighthawk, pesawat halimunan pertama yang digunakan secara operasi. Sepanjang dekad berikutnya, kawasan ini menjadi lokasi ujian teknologi penerbangan maju termasuk reka bentuk pesawat eksperimen dan sistem senjata. Lokasinya yang terpencil, keluasan kawasan larangan menjadikannya sesuai untuk projek sensitif yang memerlukan tahap kerahsiaan tinggi. Selama bertahun-tahun, kerajaan Amerika Syarikat enggan mengakui kewujudan rasmi Area 51. Hanya pada tahun 2013, melalui dokumen CIA yang dinyah klasifikasi, nama dan lokasi tapak tersebut disahkan secara rasmi termasuk peranannya dalam program U-2 dan A-12. Perimeter pangkalan dikawal ketat dengan papan amaran, rondaan keselamatan dan pengawasan elektronik. Pencerobohan boleh dikenakan tindakan undang-undang dan denda. Ruang udara di atas kawasan ini diklasifikasikan sebagai zon larangan khas. Area 51 juga menjadi tumpuan budaya popular dan teori konspirasi, khususnya berkaitan UFO dan dakwaan penyimpanan bangkai makhluk asing selepas insiden Roswell 1947. Namun dokumen rasmi yang tersedia hanya menunjukkan bahawa tapak ini digunakan untuk pembangunan dan pengujian teknologi ketenteraan rahsia. Bilik 39. Bilik 39 ialah sebuah unit dalam struktur Workers' Party of Korea yang dipercayai ditubuhkan sekitar awal 1970-an. Sering dikaitkan dengan era pemerintahan Kim Il-sung dan kemudiannya berkembang di bawah Kim Jong-il. Ia dilaporkan beroperasi di Pyongyang dan berada di bawah pengawasan langsung kepimpinan tertinggi negara termasuk Kim Jong-un. Tujuan utama bilik 39 adalah untuk memperoleh dan mengurus mata wang asing bagi menyokong kepimpinan serta struktur kuasa negara. Dana ini dipercayai digunakan untuk membiayai pembelian barangan import, menyokong elit politik serta membantu negara beroperasi di bawah sekatan ekonomi antarabangsa.
Beberapa laporan menyebut anggaran hasil tahunan mencecah ratusan juta US dollar. Namun jumlah sebenar tidak pernah disahkan secara rasmi. Bilik 39 sering dikaitkan dengan pelbagai aktiviti luar negara yang kontroversi. Tuduhan antarabangsa termasuk pemalsuan wang kertas 100 US dollar yang dikenali sebagai supernote, pengeluaran dan pengedaran dana seperti metafetamin dan heroin, penjualan senjata serta penglibatan dalam penipuan insurans. Organisasi ini dipercayai mengawal rangkaian syarikat perdagangan, bank dan entiti perniagaan di luar negara sebagai syarikat hadapan untuk memindahkan dana dan mengelakkan sekatan kewangan. Kerajaan Korea Utara tidak mengesahkan secara terbuka butiran operasi Bilik 39. Kebanyakan maklumat diperoleh daripada laporan media antarabangsa, dokumen sekatan kerajaan asing dan testimoni pembelot. Struktur dalaman, jumlah kaki tangan dan lokasi operasi spesifik kekal tidak didedahkan secara rasmi. Gua Lascaux. Lascaux ialah sebuah kompleks gua prasejarah yang terletak berhampiran Montignac di wilayah Dordogne, Perancis. Gua ini ditemui pada 12 September 1940 oleh 4 remaja tempatan. Penemuan tersebut membawa kepada pengiktirafan Lascaux sebagai salah satu tapak seni paleolitik paling penting di dunia. Lukisan dalam gua ini dianggarkan berusia sekitar 17,000 tahun dan berasal daripada zaman paleolitik atas, khususnya budaya Magdalenian. Gua ini mengandungi lebih daripada 600 lukisan dan kira-kira 1,500 ukiran. Imej yang dipaparkan kebanyakannya terdiri daripada haiwan besar seperti aurochs, iaitu lembu liar yang telah pupus, kuda, rusa, bison dan kambing gunung. Hampir tiada gambaran landscape atau tumbuhan dan representasi manusia adalah sangat jarang. Antara ruang paling terkenal ialah Hall of the Bulls yang memaparkan lukisan lembu liar bersaiz besar dengan panjang sehingga 5 meter. Lukisan ini dibuat menggunakan pigmen semula jadi seperti arang, mangan dan oksida besi. Teknik yang digunakan menunjukkan pemahaman mendalam tentang pergerakan dan bentuk anatomi haiwan. Gua ini dibuka kepada orang awam selepas Perang Dunia Kedua, tetapi jumlah pelawat yang tinggi menyebabkan peningkatan karbon dioksida, kelembahan dan pertumbuhan kulat yang merosakkan lukisan. Pada tahun 1963, kerajaan Perancis menutup gua asal kepada umum bagi melindungi seni tersebut. Replika seperti Lascaux II dan Lascaux IV dibina untuk pelawat. Pada tahun 1979, Lascaux diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sebagai sebahagian daripada tapak prasejarah Lembah Weser. Gua asal kekal tertutup dan hanya boleh diakses oleh pakar terhad untuk tujuan pemeliharaan dan penyelidikan.